Kenapa? Dah tak okey ke duduk sana? I okey duduk sini. Cuma sekarang ni kan, I tak tahu nak cakap macam mana. Sekarang ni ada lelaki orang suka kat I. I sebersalah. I ingat dia bukan lelaki orang. Rupanya dia lelaki orang. Lepas tu nak jadikan cerita, dia nak ceraikan bini dia kerana I. I jadi macam, apa ni? Kenapa kau nak ceraikan bini kau kerana aku? Dia kata dia tak bahagia dengan bini dia. Kata dia. Kan? Sebab tu I jadi serabut dengan diri I. Serabut. I rasa macam, dah lah aku nak balik dah Malaysia macam ni. Dekat sini pula kan. Dah nak cerai-cerai pula bini dia. Dia nak cerai pula bini dia. Aku tak nak jadi penyondol ni. Aku selalu cakap pasal penyondol tu. Aku lah yang kena jadi. Kenapa benda ni jadi kat aku no? Sekarang lelaki tu nak ceraikan perempuan tu. Masalah dia cerai kerana aku, tahu tak? Kerana adik-adik ni. Faham tak?